Macam mana mula sebenarnya ni? Sebenarnya kalau ikut sejarah Kak Fida bermula Kak Fida bermula dengan RM90 tu minta ke mak tau sebenarnya. Memang Kak Fida betul-betul tak ada duit. Lepas tu RM90 tu Kak Fida minta kat mak pun. Masa tu mak sebab dia ada masalah darah agak tinggi sikit. Tekanan darah tu agak tinggi sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hari ini sekali lagi kita bersama-sama dengan CBM. Kali ini CBM Level 2 Siti Rafidah. Kalau anda pernah ingat video pada tahun 2019 dekat Stockholm dulu, dia dapat $14,000. Tahun ni 2022, berapa cek sebenarnya Siti Rafidah? Wah, cek sebenarnya itu dia $88,491.51. Kalau convert dengan RM 368,000 plus minus macam tu. Campur dengan duit income bulanan, bulan yang tu dapat dalam 30,000. Total semua sekali dekat 400,000 lah. Dekat 400,000. Bukan duit raya lagi dah. Itu duit makan tak habis. Tapi betul lah, sekali lagi nak ulang cerita. Macam mana bermula nak dapat sampai 40,000 lebih ni kan? Orang tak percaya. Macam mana mula sebenarnya ni? Sebenarnya kalau ikut sejarah Kak Fida bermula Kak Fida bermula dengan RM90 tu minta ke mak tau sebenarnya. Memang Kak Fida betul-betul tak ada duit. Lepas tu RM90 tu Kak Fida minta kat mak pun. Masa tu mak sebab dia ada masalah darah agak tinggi sikit. Tekanan darah tu agak tinggi sikit. Jadi Kak Fida kata dengan mak, Kak Fida nak RM90 tu mak minum aloe vera ni. Dan Kak Fida guna RM90 mak tu minta ke mak tu untuk berniaga kat platform Forever ni. Itulah dia RM90 minta ke mak, tak ada duit langsung masa tu. Tapi sekarang tengok belakang ni. Ini bukan RM90 lagi dah. Ini dah beribu-ribu ringgit dah harga dia. Inilah dia tuan-tuan, kisah bukti kejayaan sebenar dalam Forever Living. Orang kita sendiri, orang Johor, orang Pontian, Siti Rafidah bermula dengan tak ada apa-apa. Dan sekarang antara nama yang begitu harum dan dunia Forever Living bukan saja dekat Malaysia, tapi dekat seluruh dunia. Nasihat sikit. Okay, kalau ikutkan dulu Kak Fida minta mak RM90 kan. Lepas tu mak Kak Fida ni dah tengok Kak Fida 3 bulan berniaga ke sana kemari, semari. Botol aloe vera pun pergi ambil kat center. Center dengan rumah Kak Fida 1 jam 40 minit tau. Jual sebotol buat celup Maggi tu, close orang bayar duit. Kak Fida pergi punch balik. Sebotol saja tu. Lepas tu mak Kak Fida macam kesian kepada Kak Fida. Dia kata ambil lah long duit tabung haji mak RM1,000 ni buat modal. Masa tu Kak Fida dah bermula 5 bulan dah. Mak rasa kesian sangat. Daripada RM1,000 tu Kak Fida guna sampai sekarang Kak Fida punya stok kat rumah lebih 30cc daripada duit mak Kak Fida yang dia bagi RM1,000. Dan Kak Fida boleh pulang balik duit mak Kak Fida RM1,000 tu setiap bulan sekarang. Dan cek Kak Fida ni Kak Fida kongsikan dengan mak Kak Fida RM15,000 bagi ke akaun dia. Mak Kak Fida dah lepas pergi umrah 2 kali, pergi haji. Jadi bila yang wajib-wajib untuk mak kita dah lepas tu, syukur Alhamdulillah lah. Banyak benda lah boleh buat kat Forever ni. Itu tuan-tuan sekalian, kisah kejayaan dekat Forever Living. Jadi anda tunggu apa lagi? Sertai kami bersama-sama. Impian anda tunaikannya insya-Allah melalui Forever Living. Bye-bye.